Yang Amat Berhormat Datuk Seri IR Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang baru berkuat kuasa serta-merta. Perkara-perkara lain akan dibawa untuk dibincangkan dan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang akan datang. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Presiden Gerakan, Mr. P. Punitan, Presiden MIPP. Saya dengan ini mengedarkan kenyataan media kepada rakan-rakan media sekalian. Terima kasih. Ringkas. Datuk Seri, perkara lain termasuk mengenai kedudukan Ketua Pembangkang itu? Ya, antara perkara itu ada dibangkitkan dan telah diputuskan supaya diberi sedikit masa untuk difikirkan perkara itu. Terutamanya apabila secara rasminya pihak parti-parti anggota ni bersetuju kursi Ketua Pembangkang dipegang oleh PAS sebagai parti terbesar di dalam Parlimen. Tapi belum ada keputusan lagi kerana PAS memerlukan sedikit masa untuk meneliti perkara ini. Datuk Seri, boleh tak Datuk Seri terangkan rasional pemilihan Datuk Seri Dr. Sam sebagai adakah nama lain juga pernah dibangkitkan atau beliau adalah calon terbaik? Pertamanya dari segi perlembagaan Perikatan Nasional. Dalam perlembagaan Perikatan Nasional tidak dinyatakan siapa yang boleh dilantik sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Maknanya whoever, siapa saja daripada Perikatan Nasional boleh dipilih oleh Majlis Tertinggi Perikatan Nasional untuk menjadi pengurusi PN. Dia tidak perlu kepada Presiden Parti ke ataupun timbalan Presiden, whoever. Itu dalam perlembagaan kita. Jadi atas dasar itu PAS berpandangan dengan kelebihan-kelebihan yang ada kepada Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri. Beliau sebagai seorang menteri besar di sudah 2 penggal 2 terms MD di Terengganu. Beliau juga telah menunjukkan satu prestasi yang cukup baik dalam pilihan raya umum ke-15 dan juga pilihan raya negeri di Terengganu dengan memenangi semua kerusi atas tiket Perikatan Nasional.